Ini Vivo X300. Jom kita orang ceritakan sedikit lah. Selama penggunaan sebulan ni kan, apa benda yang best dan apa benda yang tak best pasal phone ni. Alright, kita mulakan dulu dengan benda tak best. Macam dalam video sebelum ni, Waizai asyik start dengan benda best je dekat dalam sebuah smartphone tu kan. So kali ni, aku nak mulakan dengan benda tak best dekat X300 ni. Alright, pertama sekali, kalau korang nak tahu, skrin pada Vivo X300 ni dia kecil je, tak besar mana. 6.31 inci sahaja. Jadi, skrinnya ada korang kat luar sana yang tak suka, tak minat, tak prefer phone dengan size skrin yang kecil sebab maybe tak puas bila korang guna. Yes, korang boleh ignore phone ni. Ini bukan untuk korang. But, satu benda yang korang kena tahu, Vivo X300 ni size skrin dia tu sama macam Vivo X200 Pro Mini pada tahun lepas yang dilancarkan dalam pasaran China, tapi dia tak masuk ke pasaran Malaysia. Jadi, aku rasa X300 yang standard pada kali ni mungkin adalah salah satu inisiatif ataupun pendekatan daripada Vivo sendiri untuk bagi rakyat Malaysia, peminat Vivo di Malaysia untuk guna dan juga rasai phone Vivo yang compact. Personally speaking, aku sebenarnya suka phone yang compact tau sebenarnya kalau dibandingkan dengan phone size yang besar macam X300 Pro sebab dia simple, convenient, portable, mudah dibawa ke mana-mana and dia save space. Lepas tu kapasiti bateri dekat Vivo X300 ni 6040 mAh saja kalau dibandingkan dengan X300 Pro 6510 mAh. But satu benda yang korang kena tahu, macam aku cakap tadi, phone ni dia tak besar mana pun. Jadi tak ada keperluan lah kalau phone ni memerlukan bateri yang saiz tu besar sangat. 6000 mAh tu bagi pendapat aku dah cukup sweet spot, cukup relevan untuk tahun ni, terutamanya untuk sebuah phone compact macam X300 ni. But still Vivo X300 ni masih lagi dapat memberikan korang battery life yang cukup solid. Tapi itu tak apa, itu kita biarkan Mia untuk explain benda best dekat X300 ni. Okay, senang cerita, aspek bateri ni dia memang ada perbezaan, tetapi dia taklah ketara sangat. Dan aku yakin mesti korang ada persoalan kan, Waizai hardware kamera dekat X300 dengan X300 Pro ni tak sama. So kiranya itu benda tak best lah dekat X300 Pro ni. Memang betul aku tak nafikan yang hardware, terutamanya kamera utama dan juga telefoto dekat X300 dan juga X300 Pro ni berbeza. Tapi kalau korang fikir baik-baik, benda tu make sense tau. Sebab kamera dekat X300 ni masih lagi cukup cantik. Dia pakai kamera Zeiss tau, bukan kamera yang tak ada Zeiss, kamera Zeiss. And then kalaulah Vivo letakkan kamera utama 50 megapiksel gimbal grade, kamera telefoto 200 megapiksel dekat X300 yang standard ni, so buat apa pengguna Malaysia kat luar sana nak beli X300 Pro? Better dia beli X300 je, betul tak? Jadi korang boleh nampakkan indirectly ataupun directly dia akan mengganggu pasaran untuk X300 dan juga X300 Pro di Malaysia. Jadi apa lagi benda tak best yang aku tak share dekat korang Sejujurnya kalau korang nak tahu, sepanjang kami guna X300 ni tak banyak tau benda tak best ataupun flow yang very obvious yang kami jumpa dekat X300 ni. But satu benda yang aku nak bagi tahu dekat korang, kualiti speaker dekat X300 ni aku kurang minat sedikit. Sebab aku rasa bila aku gunakan dia punya speaker tu, dia kurang kick. Yes, of course, aku tak nafikan yang kualiti speaker tu memang kuat, jelas, lantang, tetapi dia not good enough kalau dibandingkan dengan pesaing yang lain dalam segmen harga yang sama. So kalau korang tengok Vivo X300 ni, benda yang paling ketara korang nampak adalah saiz dia yang compact. Bila pegang phone ni, dia ada aura dia tersendiri tau. Kecil, ringan, compact lagi tu. Dan dalam kebanyakan phone yang aku dah pegang kan, aku lebih tertarik dengan flagship X300 biasa ni. So sepanjang aku gunakan Vivo X300 ni, yang aku paling suka adalah saiz dia. Untuk ukuran dia adalah 6.31 inci dan berat dia lebih kurang dalam 190 gram sahaja. Nak guna satu tangan pun tak ada masalah, nak scroll pun steady je. X300 ni memang jujur lah aku boleh cakap memang kena dengan jiwa aku. Especially bila korang letak dekat dalam poket, dia tak terasa bulky sangat tau. Lepas tu satu lagi yang aku suka adalah dekat bahagian kamera phone ni. Bila aku buka kamera, memang aku tak sangkakan yang Vivo X300 biasa ni dia dibekalkan dengan 200 megapiksel Zeiss main camera. Sebenarnya benda yang paling aku notice bukan megapikselnya yang tinggi, tapi cara kamera ni bawa dengan tone warna dia. Tone dia lebih natural, hasil gambar pun memang nampak nice, dan bila korang shoot outdoor pun hasil dia memang satisfying. Walaupun phone ni saiz dia yang kecil, tapi dia tak kompromi langsung pun dekat bahagian hasil gambar. Untuk bahagian video pun menarik juga
juga. Dia ada beza sikit lah, tapi sama je dengan yang versi Pro. Dia tak jauh beza sangat pun. Dan untuk Vivo X300 ni, dia boleh shoot dengan 4K 120fps. Dengar macam sama je kan, tak ada beza langsung. Tapi apa yang membezakan Pro dengan yang biasa ni adalah yang Pro dia ada Dolby Vision HDR. Dari segi rekaan pula, aku suka pendekatan dengan Vivo X300 ni. Sebab kamera bump dia memang nampak simple, kemas, tak bold macam yang versi Pro punya. Dan kalau korang perasan dekat lingkaran kamera dia ni, dia ada sedikit accent warna ataupun multicolor yang membuatkan nampak phone ni dia tak plain sangat tau. So bila letak phone ni dekat phone yang jauh lebih besar, yang ni aku rasa lebih refine. Okey, selain daripada tu, yang aku impress adalah saiz battery capacity dekat phone compact ni. Untuk battery capacity dia adalah 6040 mAh. Tak jauh beza sangat pun dengan yang versi Pro. Kalau bezakan dengan yang Pro, untuk Vivo X300 ni beza 500 mAh saja. Dan sepanjang aku pakai Vivo X300 ni, aku boleh cakap setanding lah dengan yang Pro. Walaupun aku dah scroll social media, aku dah main game, lepas tu aku dah ambil gambar, lepas tu shoot video, bateri dia tu tak makan banyak sangat. So kalau korang nak travel dengan bawa phone yang tak terlalu besar, aku rasa Vivo X300 ni dah boleh menjadi satu jawapan tepat untuk korang miliki. Okey, tadi aku bercakap pasal video. Untuk yang Pro dia ada Zeiss Gimbal Grade Stabilization. Bukan aku nak cakap yang Vivo X300 ni bila shoot nampak gegar. Cuma dia tak semut ataupun sepadu macam yang versi Pro. Dan kalau korang nak tahu, untuk Vivo X300 ni dia punya CIPA 4.5, manakala untuk yang Pro 5.5 CIPA. Dan kalau korang berminat dengan phone ni, harganya bermula daripada RM3,599 dan untuk satu lagi variant yang 512GB storan adalah RM3,899. Baiklah kan, kita dah sampai penghujung video Wiser kali ni berkenaan dengan benda best tak best dekat X300 ni. Korang dah dengar dah di mana MIUI kata dia punya kamera memang cukup cantik, prestasi Dimensity 9500 tu very powerful, cukup convincing. Aku harap dia punya kualiti audio untuk next model boleh improve dah. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya dekat X300 ni, kalau korang tak kisah certain flow yang aku kongsikan sebentar tadi, ini adalah salah satu option ataupun pilihan peranti kompak 2025-2026 yang berbala untuk korang kat luar sana pertimbangkan. So kalau korang nak beli, macam biasa geng, link ada kat bawah, silakan. Dan kami jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Bye-bye.